Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi berada, boleh mari ke masjid, boleh lagi niat iktikaf, boleh lagi berjemaah maya fardunya. Alhamdulillah. Moga-moga semua nikmat yang Allah Taala beri kepada kita ni kita balas dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana daripada ramai-ramai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tidak ramailah, tidak banyak orang-orang yang mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala beri pada dirinya sendiri. Sehinggalah apabila Allah Taala uji kepada diri dia, barulah dia tahu mana nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada diri dia. Hadis malam ini berkenaan dengan dunia ini adalah tempat persinggahan dan juga janganlah kita bersifat di dalam diri kita dengan sifat yang suka bertangguh. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memegang bahuku lantas bersabda, "Qum fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil." Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaqul, "Idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika." Maksudnya, jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing ataupun seperti orang yang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata,
apabila kamu berada di waktu petang, janganlah kamu tunggu sehingga ke pagi. Dan jika kamu berada di waktu pagi, janganlah ditunggu sehingga waktu petang. Gunalah masa sihatmu sebelum masa sakitmu, dan gunalah masa hidupmu sebelum waktu matimu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala pada bilangan 4916. Dan perawi hadis kita malam ini tidak asing lagi, iaitu anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah yang kedua, anaknya yang bernama Abdullah ibnu Umar, salah seorang daripada sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, keistimewaan hadis malam ini berkenaan dengan sifat yang bertangguh sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang meletakkan hadis ini di dalam Kitabur Riqaq, yang mana kitab ini menghimpunkan di bawahnya hadis-hadis yang berkenaan ataupun yang berkaitan perkara-perkara yang boleh melembutkan hati kita. Dan juga hadis ini secara umumnya memberitahu ataupun mengajarkan kepada kita berkenaan cara lagu mana kita nak berinteraksi, berkomunikasi dengan dunia, dan juga apa yang ada atas dunia. Dan juga Islam mengajarkan bahawa, Islam sebut, agama Islam memberitahu kepada kita berkenaan dengan bahawa dunia ini hanyalah tempat persinggahan, iaitu yang mana kita duduk atas dunia ini adalah untuk mempersiapkan diri kita untuk mengambil segala bekalan untuk menempuh kehidupan yang abadi di akhirat. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat bercucuk tanah bagi menghadapi akhirat sana. Baik, maka ambillah dunia seqadarnya dan jadikan akhirat sebagai tujuan utama. Dunia kita tak boleh nak tinggal, sebab memang kita ni hidup kita duduk atas dunia, jadi kita kena ambil dunia mengikut qadar yang kita perlu, mengikut qadar yang kita nak, dan jadikan apa yang kita ambil daripada dunia ini adalah tujuan kita utama, mestilah tujuannya adalah kerana akhirat sana. Sebab kita hanya duduk singgah sementara sahaja di dunia ini, dan kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menempuh beberapa siri lagi selepas daripada dunia alam mati, kemudian barzakh, kemudiannya sirat, kemudiannya mahsyar, di akhirat sana nanti. Jadi kita tak boleh lupa apa sahaja yang kita buat atas dunia ini, mestilah tujuannya adalah kerana untuk akhirat esok. Baik. Abu Az-Zinad berkata, hadis ini menggesa supaya kita mengurangkan pergaulan, mengurangkan urusan-urusan yang lain, dan juga kita perlu jadikan diri kita zuhud di dunia. Zuhud di dunia ni bukan kata tinggal dunia, tapi ambil dunia qadar kita perlu, dan qadar untuk kita jadikan dia sebagai bekalan kita di akhirat. Ibn Rajab berkata, hadis ini menjadi dalil tentang memendekkan cita-cita di dunia. Memendekkan cita-cita kita di dunia. Dan juga sebagai dalil bahawa seorang mukmin tidak patut menjadikan dunia sebagai tempat kekal dan tempat tinggalnya. Tak boleh nak jadikan dunia ini kita nak rasa kita akan kekal selama-lamanya atas dunia ini, dan kita nak hidup selama-lamanya dengan selesa, dengan bermewah. Kita tak boleh anggap dunia ini adalah tempat yang kita akan kekal selama-lamanya sehingga kita merasa tenang di dunia. Tetapi kita harus berada di dunia ini seolah-olah berada atas kenderaan, dalam keadaan sentiasa bersiap sedia untuk bertolak. Sebab itu dia sebut kita ni jadilah sebagaimana orang yang asing, pun fid dunia ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadi sebagaimana orang yang asing ataupun jadi sebagaimana orang yang musafir. Pak orang asing ni dia mari tempat orang, maka dia asing di tempat tersebut,
Dia tak boleh dia mungkin nak duduk lama di tempat dia mari tu, dan dia akan kembali kepada tempat asalnya. Begitu juga orang yang bermusafir, kita bermusafir ke Kuala Lumpur contohnya, sampai di tempat tuju kita nak berurusan, habis urusan kita, maka kita akan kembali. Jadi kita ni akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala jadikan dunia ni sebagai tempat persinggahan kita, dan kita tak boleh duduk atas dunia ini dengan rasa kita akan kekal selama-lamanya. Sebab kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillah. Bila disunatkan kepada kita, apabila berlakunya musibah ataupun berlakunya kematian, maka kita sunat kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah bagi Allah. Inna lillah, kita semua ni adalah bagi Allah Subhanahu wa taala, hak milik Allah Taala. Maka kita akan kembali selepas daripada berada atas dunia ni mengikut tempoh dan qadar masa yang telah Allah Taala tetapkan kepada diri masing-masing. Cukup tempoh sahaja, maka Allah Taala akan panggil kita balik ke tempat asal. Dr. Mustafa Al-Bura, Dr. Mustafa Bura berkata, ini adalah hadis yang agung dan banyak mengandungi faedah-faedah yang mulia serta mengumpulkan semua kebaikan dan juga nasihat. Iaitu usulnya adalah memendekkan angan-angan. Sebab memberi peringatan kepada kita duduk atas dunia ni bukan akan kekal selama-lamanya, kita akan kembali. Jadi usulnya adalah memendekkan angan-angan kita dalam kehidupan dunia, kerana seorang mukmin itu hendaklah jangan menjadikan dunia sebagai negara tempat tinggal, dan juga jangan jadikan sebagai penempatan serta tenang berada di dalamnya, seolah-olah akan hidup selama-lamanya atas dunia. Baik. Istifadah yang kita boleh ambil daripada hadis yang kita baca pada malam ni, antaranya ialah dunia ini hanyalah sebagai jambatan. Dunia ini adalah hanya sebagai jambatan yang menghubungkan kita dengan akhirat. Kita sebagai manusia adalah perlu kita tahu hakikat sebenar kehidupan ini ialah menjadikan dunia sebagai tempat persinggahan sementara sebelum kita tiba ataupun sebelum kita tuju ke destinasi yang abadi yang akan kekal kita selamanya, menghadap Allah Subhanahu wa taala, akhirat esok. Mereka menjadikan dunia ini hanya sebagai wasilah, yakni sebagai penghubung. Tempat kita nak bercucuk tanah, tempat kita nak ambil bekalan. Jangan jadikan tempat ini sebagai royah kita hak utama. Tujuan kita hak utama tak boleh. Bukan kata nak duduk dunia ni tak kembali kepada akhirat, tak kembali kepada Allah. Dunia ni hanya penghubung sahaja untuk kita kembali kepada akhirat. Jadi jarilah bahasa banyak-banyak bekalan supaya bekalan kita boleh bawa dengan sebaiknya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjadikan dunia ini sebagai wasilah, sebagai penghubung, maka dunia ini akan berada dalam genggamannya, bukan di dalam hatinya. Apabila kita jadikan niat dalam hati kita dunia ini sebagai wasilah sahaja, tempat kita singgah sementara untuk mencari bekalan sahaja, bukan tujuan utama, maka dunia akan duduk di tangan kita. Tidak duduk dalam hati kita sebagai tujuan. Kita akan ingat sentiasa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini juga umpama orang yang asing. Gharibun. Kehidupan ini umpama orang yang asing, yang jauh daripada tempat asal dia. Maka dia akan sentiasa merindui tempat asalnya. Kita, mana tempat asal kita? Iaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mari ke dunia ni adalah tempat asing bagi kita, dan kita akan kembali tempat asal kita, iaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia tahu lagu tu dia ni sebagai orang yang asing sahaja duduk atas dunia, bukan mari nak menetap sini selama-lamanya, maka dia tidak akan selesa dan tenteram dalam kehidupan yang sedia ada. Dia akan beringat sama bahawa sini bukan tempat dia hak sebenar. Meskipun dikurniakan dengan usia yang panjang, walaupun usia Allah Ta'ala berikan rezeki kepada dia panjang, harta kekayaan yang banyak, dan juga anak
Pinok yang ramai, tapi semua itu dia tahu bahawa dunia ini tidak akan kekal selama-lamanya. Allah Ta'ala berfirman, araditum bil hayatid dunya minal akhirah, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Adakah kamu lebih suka, Allah Ta'ala sebut, adakah kamu lebih suka dengan kehidupan di dunia banding dengan kehidupan di akhirat? Tak, berasa selesa duduk di dunia. Kesukaan kamu itu salah. Kalau kita berasa kita suka duduk atas dunia, maka sukanya kita itu salah. Kerana kesenangan hidup di dunia ini hanya sedikit jua berbanding dengan kesenangan hidup di akhirat. Walaupun kita rasa selesa, kita rasa sedap, nikmat Allah Ta'ala kurnia kepada kita atas dunia ni, dah itu hanya sekelumit kecil sahaja nak banding dengan nikmat-nikmat dan juga kehidupan yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita di Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, seorang mukmin itu ibarat orang yang asing, tidak merasa sedih dengan sedikitnya kekayaan di dunia dan tidak berebut untuk mendapatkannya. Ia sibuk dengan urusannya ketika orang lain sibuk dengan urusan masing-masing. Kita ni asing dan kita tak berasa sedih, tak berasa kurang. Walaupun kita tidak ada banyak kekayaan dan juga kita tak berebut untuk mencari kekayaan. Bukan kata tak boleh nak cari harta, tak boleh nak cari kekayaan itu, kita lagi betul kena cari. Memang Allah Ta'ala jadikan kita atas dunia ni, tabiat kita lagi betul. Tapi cari itu adalah sebagai jambatan untuk akhirat. Baik. Imam Hambali menyebut ketika mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dan isterinya Hawa. Mereka tinggal di syurga, kemudian Allah Ta'ala keluarkan mereka dan berjanji akan pulang semula ke syurga beserta keturunannya yang soleh. Maka seorang mukmin itu pasti merindukan tempat asalnya, yaitu syurga, dan cintakan tempat asal sebahagian daripada ada asal untuk nenek kita Nabi Adam dan untuk isteri dia adalah di syurga. Apabila dikeluarkan daripada syurga, Nabi Adam berjanji bahawa dia akan kembali semula ke syurga berserta dengan keturunan dia, orang-orang yang soleh. Jadi kita sebagai orang yang mukmin sepatutnya rindukan tempat asal kita, iaitu di syurga. Bukan kata nak kekal atas dunia walaupun dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri. Sebab tempat asal kita ialah di syurga. Jadi kita kena rindu tempat asal kita, dan kita semua ni akan kembali insya-Allah. Kita ni semua akan kembali ke tempat asal kita di syurga, dan kita kena doa kita masuk syurga yang paling tinggi sekali daripada 7 tingkat syurga. Tu syurga ni ada 7 tingkat. Syurga ni ada 7 tingkat. Kita kena duduk tingkat yang tinggi sekali, yang paling sedap sekali syurga ni Allah Ta'ala sedia, iaitu syurga Firdaus. Kena doa supaya masuk dengan syurga tu adalah syurga yang paling tingkat atas sekali, yang paling sedap sekali. Walaupun syurga yang paling bawah sekali tu, nikmat dia tidak terkira sedap dia, tapi kita nak duduk atas sekali, iaitu syurga Firdaus. Begitu juga neraka, Allah Ta'ala sedia kepada orang-orang yang asi, orang-orang yang derhaka, ada 7 tingkat juga. Yang paling panas sekali, yang paling berat sekali, iaitu syurga, iaitu neraka Jahannam. Yang paling sedap sekali syurga Firdaus. Yang paling berat sekali panas, yang paling azab dia paling pedih, neraka Jahannam. Itu pembahagian syurga dan juga neraka. Baik, nasihat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang dia sebut dalam hadis tadi, apabila kamu berada pada waktu petang, janganlah kamu tunggu sehingga waktu pagi. Dan jika kamu berada pada waktu pagi, jangan pula kamu tunggu sehingga waktu petang. Gunalah masa sihatmu sebelum masa sakitmu, dan gunalah masa hidupmu sebelum waktu matimu. Nak ayatnya bernilainya waktu, bernilainya masa.
Kita dah sebut sama masa itu emas. Dah, al-waqtu kas-sayfi illam taqta'hu qata'aka. Waktu-waktu itu seperti pedang. Dah, tajamnya. Waktu itu seperti pedang nisbah pada tajam. Kalau kita tak potong dia, maka dia akan potong. Tak nak ayat kepentingan bernilainya masa. Jadi sifat tidak bertangguh tu dikaitkan dengan masa tu lah. Nah, apabila kita berada pada waktu pagi, jangan kita duk tunggu nak buat amalan tu pada waktu. Kalau kita berada pada waktu petang, jangan kita duk tunggu nak buat bertangguh sehingga pagi esok pula. Sifat bertangguh tu adalah sifat yang tidak patut ada dalam diri. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam hadis ini menjadi contoh bagaimana seorang yang menerima nasihat serta wasiat dari seseorang yang sepenuh hati kemudian terus menyematkannya di dalam dada serta mengamalkannya. Ini dapat dilihat pada pengakhiran hadis yang direkodkan oleh Imam Bukhari. Terdapat asar daripada Ibnu Umar iaitu reaksi balas terhadap pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu Nabi sebut apabila Nabi letak atas bahu Sayyidina Abdullah bin Umar, Nabi sebut supaya jadilah kamu berada di dunia ini sebagai orang asing ataupun orang yang musafir. Dan Nabi sebut hal tu ya. Cuma Sayyidina Umar tambah pula dia sebut sebagaimana hak apa sebutan. Nah, apabila berada waktu petang jangan tunggu waktu pagi. Apabila berada pada waktu pagi jangan tunggu waktu petang. Jangan bertangguh. Ingatlah, gunalah semolek-moleknya masa sihat kita untuk beramal soleh. Jangan tunggu waktu sakit baru nak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak buat amalan-amalan ibadat-ibadat. Dan gunalah sebaiknya waktu hidupmu sebelum tibanya waktu mati. Apabila Allah Ta'ala sampaikan tugas kepada malaikat Malikul Maut untuk mencabut nyawa seseorang hamba itu, selepas daripada itu tidak ada lagi kesempatan untuk kita kembali ke dunia, kita nak beramal soleh. Tak ada waktu. Selepas daripada mati, kalau kita bawa khabar nak buat amalan hak fardu, nak buat amalan hak sunat, nak sedekah, nak buat baik dengan jiran, kalau lepas daripada mati tidak boleh lagi dah kita kembali ke dunia nak buat hak perkara-perkara kita rasa nak buat. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar sebut, ingatlah kita gunalah sebaiknya waktu kita sihat sebelum tiba waktu sakit. Ketika sihat, Allah Ta'ala beri nikmat sihat ni kita guna molek. Guna molek waktu untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak fardu dengan sempurnanya kita buat, kita tambah dengan hak nawafil, hak sunat-sunat. Supaya bekal kita pun banyak untuk kita bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dengar, kita lihat kalau orang baca Facebook almarhum Cikgu I hak mati baru ni. Dia kena penyakit kanser. Penyakit kanser paru-paru, penyakit kanser buah pinggang. Dia meninggal dah baru ni rahimahullah. Dia apabila yang terakhir sekali dia terpaksa guna oksigen untuk dia nyawa, dia tak boleh tinggal oksigen tersebut. 24 jam kena pakai. Dia sebut ingatlah sebenarnya apa yang kita dapat setiap hari dengan kita bernafas, dengan kita menyawa tanpa menggunakan oksigen tambahan, itu adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling bernilai yang patut kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kalau apabila Allah Ta'ala uji dengan dikenakan sakit supaya dia nak menyawa, nak gerak mana-mana, nak mandi, nak masuk tanah, semuanya kena pakai oksigen. Waktu itulah baru kita tahu dia kata bernilainya oksigen nyawa yang Allah Ta'ala beri kepada kita tu setiap hari. Sebab tu bangun daripada tidur, bacalah doa. Syukur alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita sebut dah perkataan alhamdulillah, iaitu syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selepas daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala matikan kita,
Sementara kemudian pagi tu kembali ke nyawa kita semula. Kita semua tidur ni mati. Mati, kemudian panjang umur lagi Allah Ta'ala kembali ke semula nyawa kita. Kan siapa umur nak mati dalam tidur. Tak ada dah kesempatan untuk beribadah. Jadi banyaklah nikmat, antaranya hal tadi dia sebut nyawa kita tiap-tiap hari ni kita tak rasa itu benda yang bernilai. Kecuali apabila mari kita kena Allah Ta'ala uji dengan kesakitan. Supaya Allah Ta'ala uji dengan kanser paru-paru. Tak payah nak menyawa, nak bergerak, kena pakai oksigen 24 jam. Jadi barulah kita rasa memang bernilai sungguh apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Jadi kita kena guna kesempatan betul-betul. Sebagaimana Sayyidina Abdullah ibn Umar sebut kepada kita, gunalah sepenuhnya sebaiknya waktu sihatmu sebelum masa sakitmu, dan gunalah masa sebaiknya hidupmu sebelum tiba waktu mati. Baik. Orang yang mengerti nilai waktu tidak akan membiarkan waktunya habis dengan percuma, dengan sia-sia, tetapi dipenuhi dengan amal ibadah yang berguna. Sebab apa? Kerana dia sedar waktu adalah umurnya. Habisnya berarti kurang umurnya dan kurang pula amalnya. Padahal amal itulah persediaan hidup dan paling bermanfaat untuk sepanjang zaman. Abdullah ibn Umar dalam wasiatnya berkata, gunakanlah dari sihatmu bagi masa sakitmu dan dari hidupmu bagi masa matimu. Ini berarti masa sihat dan masa hidup di dunia hendaklah digunakan sepenuhnya sebaiknya untuk amal dan juga pekerjaan yang berguna bagi diri kita, dan juga untuk perkara-perkara yang memberikan faedah kepada diri kita di kemudian hari. Dan hargailah masa sebelum tibanya waktu sakit, sebelum tibanya waktu mati. Guna betul-betul waktu yang kita ada. Antara waktu yang memastikan seseorang Muslim melaksanakan kewajipannya adalah seperti ketika kecapi nikmat, cubaan ketika melakukan amal dan kebaikan, dan ketika melakukan maksiat. Ketika beroleh nikmat, seseorang Muslim dimestikan supaya mensyukuri nikmat yang telah diterimanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang maksudnya sangat mengkagumkan keadaan seseorang mukmin sebab segalanya amat baik baginya, dan tidak mungkin berlaku seperti ini kecuali bagi seseorang mukmin. Jika mendapat nikmat dia bersyukur, maka syukur itu baik baginya, dan jika dalam kesusahan dia sabar, maka kesabaran itu baik baginya. Baik berlaku bagi kita dah. Kita sebagai orang mukmin ni baik berlaku. Allah Ta'ala beri nikmat, kita bersyukur. Itu baik bagi kita sebagai mukmin. Allah Ta'ala beri ujian, beri musibah, kita sabar. Itu pun baik bagi kita sebagai seorang mukmin. Baik. Yang seterusnya kita boleh ambil juga, iaitu bersegera melakukan amal kebaikan. Bersegera melakukan amal kebaikan. Seseorang Muslim itu hendaklah bersegera dalam melakukan amal-amal kebaikan dan juga memperbanyakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut lagu mana dalam ayat Al-Quran? Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, iaitu berlomba-lombalah kamu dalam mengerjakan kebaikan. Allah Ta'ala sebut sungguh supaya kita ni belorak bergaduh, berupuk dalam mengerjakan kebaikan. Jauhilah sifat bertangguh-tangguh kerana kita tidak tahu bilakah ajal kita akan tiba, dan adakah bekalan kita sudah mencukupi untuk menyelamatkan kita pada hari yang tidak berguna lagi harta serta anak pinak, melainkan bagi yang datang dengan hati yang sejahtera. Kita tak tahu aja kita sampai bila, apabila sampai aja maka tak berguna lagi. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut, yaumala yanfa'u malun wala banun, hari yang mana tidak lagi berguna harta, malun wala banun, dan juga anak pinak tidak berguna lagi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali
orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera, hati yang selamat. Itu sahaja orang yang selamat esok-esok. Ada harta yang banyak, tak guna pada benda yang betul, merugikan kita esok-esok. Ada anak pinak yang banyak, tidak boleh membantu kita dah esok-esok. Kita sendiri kita dah yang akan membantu diri kita. Jadi jangan bertangguh buat amal ibadah hak molek, bersegera supaya itulah yang menjadi bekal kita pada hari yang tidak berguna lagi harta dan juga anak pinak, kecuali yang mari dengan hati yang sejahtera. Baik. Begitu juga kita perlu merebut peluang dan juga kesempatan. Kita perlu berebut, kita perlu rebut peluang dan juga kesempatan. Sebelum tibanya, sebelum terlambat daripada kita melakukan kebaikan dan juga amal-amal yang yang seterusnya, berusaha untuk beramal soleh. Kita kena usaha untuk kita beramal soleh. Seorang Muslim hendaklah berusaha keras untuk beramal soleh, memperbanyakkan medan kebaikan, dan ini disertai dengan rasa takut dan berhati-hati terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena berusaha nak buat ibadat, nak buat amal soleh ni, walaupun sepuk tu mudah, tapi payah. Nak buat hak fardu tu payah dah. Apalagi nak buat hak sunat-sunat, nak buat hak mustahab, hak nafilah. Kalau hak fardu kita terjaga, insya-Allah hak sunat pun kita boleh tambah. Kalau hak fardu kita pun tidak terjaga, dengan molek kita buat, tak boleh nak buat dengan sempurna, maka hak sunat belum tentu lagi kita boleh buat. Jadi kita kena buat belakang. Hak fardu pun wajib dah kita buat. Hak sunat-sunat kita perlu buat juga sebagai tambahan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang seterusnya disebut oleh musannif iaitu berkenaan dengan amalan duniawi. Amalan duniawi, amalan yang disebut dunia. Amalan duniawi adalah wajib sekadar untuk mencukupi keperluan dan mengambil manfaat. Sebab kita duduk atas dunia, maka kita kena ambil dah dunia. Jadi ambil itu pula mengikut pada keperluan diri kita. Jangan dia ambil lebih daripada keperluan. Seseorang Muslim menggunakan semua itu demi akhiratnya. Apa yang kita dapat daripada dunia itu kita gunakan untuk tujuan kita, iaitu akhirat, dan juga untuk mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab akhirat itu adalah tujuan royah utama kita. Kita duduk atas dunia ni, tujuan hak utama kita adalah akhirat. Sebut dah, jangan lari daripada jangan lari daripada tujuan kita hak sebenar. Tiap-tiap hari kita kena ingat, kita akan kembali kepada Allah. Kita akan balik asal ke tempat kita, dan kita kena balik ke tempat asal betul kita, iaitu syurga. Tempat untuk nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salam, iaitu di dalam syurga. Baik. Dan kita jadikan semua amalan yang kita buat atas dunia ini adalah untuk kepentingan akhirat. Baik, hadis ini menunjukkan kepada kita hadis kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Hadis ini menunjukkan kepada kita konsep berwasiat dengan jelas. Menulis wasiat sebelum kematian adalah sesuatu yang amat dituntut di dalam Islam. Mengambil iktibar, iaitu antaranya ialah hadis ini memberitahu kepada kita konsep wasiat. Tak molek kita buat wasiat sebelum daripada kematian kita. Tak wajib, tapi molek. Suatu perkara yang dituntut di dalam Islam. Seorang guru yang bijak akan menggunakan pelbagai cara untuk mendapatkan perhatian anak-anak muridnya, agar apa yang diajarkan oleh guru tersebut dapat difahami oleh anak murid dengan baik. Ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan sesuatu kepada para sahabat. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan teknik kaedah ilustrasi dalam memberikan gambaran kepada para sahabat.
Cara untuk menyampaikan ilmu ataupun menyampaikan sesuatu yang supaya sampai konsep dia mengikut keadaan pada waktu itu. Itu yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup seperti orang yang asing juga, sebagaimana yang disebut di dalam hadis, boleh difahami dengan berpegang dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, iaitu hadis Nabi, meskipun dipandang pelik oleh masyarakat. Apabila kita menjadi orang yang asing, contoh kita di tempat orang, kita duduk atas dunia ni sebagai tempat yang asing, maka kita kena cari panduan dan juga pegangan kita, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tak nak tinggal tu. Supaya menjadi panduan dan juga pedoman kepada kita. Walaupun apa yang kita dah buat, apa yang kita dah amal tu, kita ikut Al-Quran dan As-Sunnah dah. Orang kata pelik, orang tengok pelik apa yang kita dah amal. Tak perlu kita kisah dengan apa yang orang dah pelik kepada diri kita, selagi mana kita ikut apa yang disebut oleh Al-Quran dan juga apa yang diajarkan oleh As-Sunnah. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang siapakah dia golongan al-ghuraba, iaitu siapakah golongan orang-orang yang asing. Jawab Rasulullah, tak boleh tanya siapakah orang yang asing. Orang asing itu siapa dia? Tuba lil ghuraba. Nabi jawab, tuba lil ghuraba, beruntunglah bagi golongan yang asing, iaitu orang yang menghidupkan kembali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah manusia lain mematikannya. Orang yang asing ni antaranya ialah orang yang berpegang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam kehidupan kita ni. Syekh Nuruddin Al-Banjari ada baca beberapa hadis yang dia kumpul, hadis-hadis sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Antara sunnah yang disebut ada dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Al-Banjari, antara sunnah yang ditinggalkan sekarang ni ialah sebut amin beramai-ramai ketika akhir Fatihah dalam sembahyang. Kita disunatkan jahar amin kuat-kuat bersama dengan itu imam. Waladdallin amin. Kena ramai-ramai. Itu sunnah tu. Tapi kita ni amin masing-masing. Sehingga amogi ada amogi saya satu tempat tu kita baca degah lah amin. Ikut imam kita baca degah amin. Sudah semaya ya kelih. Kelih kita. Kita tak beriah baca amin degah kita semua. Tu antara sunnah. Sunnah Nabi ajar kepada kita menyebut amin beramai-ramai berserta dengan tu imam. Jangan kita rasa pelik. Tapi kita lah ni itu antara sunnah yang ditinggalkan oleh masyarakat lah. Itu antaranya lah. Baik. Hadis ini juga menyuntik diri Muslim agar fokus pada matlamat yang ingin dicapai. Segala yang ada di dunia ini perlu disalurkan untuk mendapat ataupun untuk dapat mencapai matlamat utama, iaitu keuntungan pada hari akhirat. Fokus kita sebenar ialah kita nak laba di akhirat asal-asal. Kesempatan hidup yang sementara ini menjadikan seseorang bersungguh-sungguh dan tidak berlengah-lengah. Orang yang khabar, orang yang tidak ralik, dia rasa dunia ni hanya sementara, dia akan sungguh-sungguh dan tidak akan berlengah dan tidak akan bertangguh dalam mengamalkan amal ibadah putih sebanyak yang mungkin. Setiap umat Islam perlu menjaga dan menghargai masa yang diberikan di dunia ini. Dengan masa yang singkat ini, walaupun kita rasa umur kita 80 tahun, kita rasa panjang. Tapi kalau kita tilik balik, kita muhasabah balik diri kita, sebenarnya banyak mana amal ibadah yang kita buat sebenarnya. Sepanjang yang kita hidup. Takut kurang. Kita rasa panjang tapi amal ibadah kurang. Rugilah kita. Dengan masa yang singkat ini sewajarnya ditumpukan kepada perkara-perkara yang penting dan mengabaikan perkara yang sia-sia
yang tidak mendatangkan keuntungan di akhirat nanti. Oleh itu setiap detik dan setiap saat perlu diisi dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita tutup perbincangan ini dengan kenyataan Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khututan. Faqala hadzal amalu wa hadza ajalu. Fabainama huwa kadzalika idz ja'ahu al-khattul aqrab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggariskan beberapa garisan. Kemudian bersabda, ini adalah cita-cita dan ini adalah ajal. Antara kedua demikian itu, tiba-tiba datang garisan yang paling hampir, itulah ajalnya. Kita kena ingat, ajal kita ni semakin dekat dengan diri kita. Jadi kita kena guna kesempatan waktu yang ada untuk kita beramal dengan ibadah, dengan amal yang soleh sebagai bekalan kita untuk kita pergi kepada fokus ataupun tujuan royah utama kita di akhirat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Justru satu peringatan kepada kita supaya kita memendekkan angan-angan dan juga memendekkan cita-cita supaya bersedia menghadapi saat kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan penghidupan kita dengan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Itulah perkongsian kita pada malam ini berkenaan dengan hadis yang tak panjang tapi mengandungi banyak nasihat dan juga panduan untuk kehidupan kita insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.